Tuan-puan, kenaikan harga emas dalam 20 tahun yang lalu secara purata 10% setahun. Lebih baik berbanding ASB atau tabung haji. Jadi selama ni kita dapat dividen 5%, kita ambil belanja 5%, kita ambil belanja, kita rasa bertambah kaya. Sebenarnya tak. Sebenarnya kita bertambah miskin. Kalau dengan hanya dividen 5% setahun. Lagi-lagi kita ambil dan belanja. Kita tertipu dengan nombor. Sebab tu tuan-puan, bila saya faham tentang emas, duit simpanan jangka panjang 2 tahun dan ke atas, semua saya convert kepada emas. Lebihan baru saya convert kepada tanah. Saya convert kepada hartanah, rumah yang boleh disewakan. Lepas tu lah baru saya faham kenapa Robert Kiyosaki sebut savers are losers. Orang yang menyimpan duit adalah orang yang rugi. Maksudnya dengan dividen 5% setahun, 6%, 7% tak berbaloi tuan-puan dengan inflasi. Dengan risiko kejatuhan ringgit tak berbaloi. Lebih-lebih lagi dapat 5% ambil belanja. Dapat 6% ambil belanja. Kita sebenarnya semakin miskin. Walaupun nombor bertambah, sebenarnya kita semakin miskin.